wajib baca Fatihah. Kerana Fatihah ni dipanggil Ummul Kitab, pengibu kitab. Quran sebuah 30 juz tu pengibu dia, induk dia Fatihah. Kanonnya dalam Fatihah tu ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang betul, laluan yang betul. Maknanya Tuhan tahu dah dunia ni banyak cekok-cekok banyak. Hak betul sah ya. Dan Nabi sebut laluan atas dunia ni perangai hidup manusia lebih kurang 73 perangai orang campur jadi 73. Dalam 73 ni sah ya hak betul. 72 salah berlaku, maksudnya berlaku. Hak betul mana? Ma ana alaihi wa sahabi. Aku dua ke jalan ni juga sahabat-sahabat aku.